Hello? Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana hari ni? Hari ni tak banyak buat apa pun lah. Banyak duduk rumah sebab tak ada kelas hari ni. Tak ada kelas. So emosi untuk hari ni okey je lah? Sikit je lah, tertekan sikit sebab esok present pengembangan kejayaan. Jadi apa orang cakap pressure, pressure kan orang cakap. Pressure macam tu. Allah. Okay. So kiranya hari ni tak ada buat apa lah kan. So kiranya awak cakap awak tertekan lah untuk awak tertekan hari ni sebab nak present untuk esok. Okay, sebelum tu, sebelum kita lebih mendalam, okay, saya nak perkenalkan saya. Saya Nurul Nabila Syahda binti Muhammad Nazri, merupakan pelajar degree kaunseling semester 4. Lepas tu, boleh perkenalkan diri tak? Nama saya Nur Syahindah binti Rozdan, berumur 22 tahun, berasal daripada Pulau Pinang. Lepas tu anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Menetap pun mendapat pelajaran mengambil pelajaran awal pun dekat Pulau Pinang. Ambil SPM, ambil apa lagi? PT3 ambil SPM. So last ambil STPM. Pernah bekerja juga dekat Penang. First pekerjaan saya pernah ceburi adalah pekerjaan jual keropok leko. Itu first kerja sebelum lepas SPM lah. Lepas SPM lah, sebelum sambung belajar lah. So kerja sekejap dekat kedai keropok leko tu dalam 3 bulan lah. 3 bulan. So dapat panggilan masuk STPM. Sebabkan dapat panggilan masuk UPU tapi tak berminat dengan kos. Dia PU diploma lah kan? Kos yang dia bagi kos engineering dengan architecture. So saya tak minat dengan dua-dua kos tu. Saya tak ambil tawaran tu. Walaupun orang cakap ambil je nanti degree baru fokus betul-betul. Tapi bagi saya tak suka membuang masa dengan benda yang saya tak suka. Lepas tu tak apa, saya ambil STPM. Setahun setengah belajar kos Bahasa Melayu, Sejarah, PM. Itu STPM yang ambil lah. Okay. So lepas habis STPM, saya tak dapat panggilan untuk UPU. Lepas tu saya macam dah kecewa sikit lah. Sebab yelah kawan-kawan semua dapat, saya tak dapat. So saya jadi macam kecewa jugalah. Lepas tu saya buat rayuan. Saya dengan kawan saya ni buat rayuan. Dia dapat, saya tak dapat. Lepas tu saya dah jadi macam malas lah nak belajar. Sebenarnya tak nak pun masuk USAS pun. Lepas tu sebabkan dia punya pointer lagi bawah daripada saya. Lepas tu saya jadi macam apa asal pula dia yang dapat, aku tak dapat. Padahal minta kos yang sama. Kos pelancongan waktu tu dekat UMK Kelantan. So disebabkan kita orang berbeza jantina, dia dapat. Dia adalah lelaki lah. Sebab kita tahu kos universiti kerajaan ni dia tengok kuota lelaki perempuan kan. Jadi mungkin kuota untuk perempuan dah penuh. Dia punya pointer 1 poin lebih pun lepas dapat. So dia jadi macam tak adil betul hidup ni. Ini tak adil. Tak adil bagi awak lah. Dah kecewa gila. Lepas tu saya saya dah malas lah nak sambung kan. Sebab waktu tu pula tengah kerja dekat satu kedai hardware ni. Macam lebih kurang kedai DIY lah. Lepas tu gaji kat situ pun
agak sedap lah. Sebab gaji sebulan pun dah dekat 2K lah. So untuk orang yang muda dan tak ada komitmen, dia rasa macam sedap dah 2K tu kan. Macam tiap tahun ada kenaikan gaji. So dia macam boleh ni kau tak payah lah. Tapi fikir balik sampai bila aku nak kerja cashier ni. Akan cikgu-cikgu sekolah menengah aku jumpa. Syahinah kerja apa? Cashier je. Macam penat je lah kita belajar bertahun-tahun tu kan. Jadinya saya pun cari nak sambung kos apa kan. Tak tahu semua. So ayah saya ada cakap, cuba tengok Universiti Sultan Azlan Shah. Sebab saya ada dua pilihan waktu tu. Unisyam ataupun USAS. Sebab Unisyam dekat dengan Penang. Kan Kedah kan sebelah kan. So saya tengok balik, macam Islamik sangat Unisyam ni. Macam kena ni dengan kau ni Syahin. Tak boleh. Tengok USAS. Macam boleh je ni. Macam adalah Islamik mana. Tapi adalah boleh go lah. Islamik tu. Setelah cari pula kos apa yang nak ni. Nak ditawarkan. Lepas tu dia ada tengok lah dekat TikTok semua tu kan. Sebab Cik Hafiz selalu buat ni live kan. Betul. So saya macam tanya kat situ lah. Lepas tu saya tengok balik waktu form 5 kan kita ada buat perkembangan kejaya punya tu kan. Dia punya inventory tu. Inventory kejaya tu kan. So inventory saya ke arah counselling, ke arah membantu orang. Kiranya awak punya sosial sosial tu lebih tinggi lah daripada orang cakap apa skill lain. Ya betul. Kemahiran ada okey. Jadinya saya macam awal tu saya nak ambil nursing. Tapi sini kan tak ada nursing. Dekat Penang ada satu hospital tu ditawarkan kos. Memang dekat hospital tu nursing lah dia buat nursing course. Tapi saya tunggu panggilan tu macam lambat sangat panggilan ni, malas nak tunggu. Kita punya umur ni dah makin meningkat. So dia jadi macam tak apalah, tak payah ambil course nursing ni. So tengok dia tulis counselling nombor 2. Macam counselling pun menarik juga. Sebab saya ada dua pilihan je waktu tu, counselling ataupun BC. Jadi kadang-kadang so kakak saya dah ambil dah BC. So dia cakap tak boleh ni, budak-budak BC semua ni. Macam tak kena ke macam mana? Dia tahu adik dia tak boleh. So dia cakap boleh kan ada tesis. Sedangkan kaunseling pun ada tesis. So tesis tu Kedah kalau kata semua ada kepujian, ada juga tesis ke tak ada. So dia kata yelah kaunseling pula sebab mungkin dari form 5 ke form 4 tu memang saya ikut bawah dia aja. Ikut je dia macam tu. Macam dia ambil account, saya pun ambil account. So dia masuk STPM, dia ambil course yang BM. Semua tu lah BM Sastra Sejarah. Saya pun ambil BM Sastra Sejarah. Tu buat STPM lah. Dia cakap lah kat dia, bukan aku ikut course tu aku minat juga. Macam mana kita tak tahu kan. Yelah betul. Dia cakap cubalah ambil yang lain pula. Jangan sama. Ada semua nak jadi cikgu. Yelah. Betul-betul dia mesti kena ada orang cakap perbezaan lah daripada adik-beradik tu kan. Yang salah satu tu cikgu, yang tu kaunselor macam tu lah kan. Saya tengok inventory tu pun dia cakap kaunselor kan nombor 2. Jadinya macam try je lah. Sebab lepas tu tengok apa syarat pemasukan tu. Lepas tu tengok kos dalam apa setiap sem tu ada apa yang kita nak belajar. So macam dia teori macam susah sikit tapi kita boleh belajar jugalah. Betul. Sebab nak cakap susah, semua benda susah dalam hidup ni kan. Betul. Tak ada apa yang senang. Betul. So jadi macam cuba je lah. Cuba. Sekarang ni ada di sini lah. So sekarang kiranya semester 3 sekarang. Alhamdulillah lah masih boleh adapt lagi lah, masih boleh hadap lagi. Boleh lagi sebab kalau nak dibandingkan dengan waktu STPM banyak beza. Sebab kalau waktu STPM tu setiap sem call kakak, aku nak berhenti lah, aku tak boleh dah ni, tak tahan ni. Sebab dia punya pressure tu lagi pressure. So waktu degree ni macam santai sikit, macam slow, steady sikit.
Dia masih lagi santai orang cakap. Mungkin lagi masih santai. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, sebelum kita lebih mendalam lagi, tadi awak ada menceritakan tentang latar belakang, pendidikan, nama, asal dan awak pun ada kata yang awak pun ada empat adik-beradik, betul? Dan awak nombor 2. Okay, so pasal awak ada menceritakan tentang sebelum awak masuk USAS, awak ada awak ambil STPM dan awak ada kata lagi awak ikut jejak, bukanlah macam ikut je kata kakak, di mana kalau kakak awak ambil subjek accountant, awak pun ikut juga ambil. So lepas tu awak ada kata lagi yang kakak awak ni seorang student ambil kos pendidikan awak kanak-kanak dan awak pun nak juga ambil, tetapi dihalanglah oleh kakak supaya perbezaan tu adalah daripada kos yang berbeza lah. Kakak awak pendidikan awak kanak-kanak dan awak kaunseling. Okay. Dan awak ada kata lagi sebelum awak masuk USAH juga awak bekerja selepas habis SPM awak bekerja di satu kedai hardware. Kedai kopok leko. Dan habis awak berapa lama awak kerja dekat kedai kopok leko tu? 3 bulan. Kiranya sebelum dapat keputusan SPM lah kan? Betul. Nak menunggu result SPM dan awak kerjalah dulu kan? Dan habis je dapat je keputusan SPM, awak orang cakap ambil UPU lah kan, sambung UPU. Tapi awak dapat kos yang awak cakap tadi, awak dapat kos yang awak sedikit tak minat. Betul. Dari macam kawan awak tu, kawan awak pun yang berbeza jantina, dia dapat kos yang di mana kos yang sama, cuma awak tak dapat, dia dapat. Betul. Yang tu waktu STPM. Itu STPM lah. Okey. Lepas tu apabila STPM tu awak ambil kos apa? Subjek apa? Sains sosial lah. Sains sosial lah. Apa? Ambil BM, sastra, sejarah. Oh, itu yang awak ambil lah waktu STPM. Jadi, dan awak kata lagi waktu yang isi UPU tu, waktu STPM tu tak dapat. Kita apalah, itu pun orang cakap apa, takdir lah. Takdir di mana kawan awak dapat dan awak pun tak dapat lah, sebab itulah yang awak cakap sedikit kecewa. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak ingatkan semula kita punya sesi ni berjalan selama 45 minit hingga ke 1 jam. Okey, di mana segala ini sesi yang berjalan lah selama 45 minit hingga 1 jam, dan sesi kita ni pun juga terikat dengan etika kerahsiaan, di mana segala isu yang dibincangkan dalam sesi ni hanya antara kita je tahu. Kiranya cerita sini habis sinilah. Jikalau awak terdengar sesi kita ni terdengar isu ni di luar sesi, awak boleh berjumpa dengan saya punya penyelia iaitu Puan Wani. Dia menyelia saya di bawah sesi konseling individu. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak tanyalah kan. Sepanjang awak duduk dekat USAS ni kan awak dah sekarang semester 3. Jadi macam mana flow, sebab awak kata perbezaan daripada sekolah menengah kan dengan universiti, macam mana dia punya flow tu, perjalanan awak? Dengan sekolah menengah tu memang jauh beza lah. Tapi kalau macam STPM dengan universiti, dia tak jauh beza lah. Sebab dua-dua ada assignment. Tapi yang membezakan dia masa je. Masa ya, betul. Sebab kita orang waktu STPM hanya dapat 1 tahun setengah untuk settlekan 3 sem, dan ada repeat paper yang perlu di-repeat lah. Kena ada repeat kan STPM. Kalau yang dah fail tu repeat lah. C pun kena repeat. Dah dikira wajib repeat. Dah dikira macam mau cakap, dah dikira tak cantik lah dia punya pointer tu. Betul. Jadinya dia macam a bit terkejar-kejar lah, tak kejar dengan pointernya lagi.
dengan muat lagi Ya, betul. assignment. So dia macam suasana yang jauh beza lah. Kalau macam dekat universiti, kita contoh week 1 lecturer terang-terang Ya, betul. apa yang nak kena buat. Week 6-7 baru present, baru start apa nama, nak kena buat apa semua tu kan kadang tu. So kita ada masa untuk susun jadual kita sendiri. So dia jadi macam a bit slow sikit lah dekat sini. Tapi macam saya suka waktu STPM lagi kot. Yang terkejar-kejar tu. Walaupun dia rush, tapi dia tak membuatkan kita jadi macam aduh lambat sangat ni kita pun. Mungkin kita dah biasa dengan beat laju kot. Tiba-tiba kita dapat beat yang slow ni, actually jadi macam kita jadi malas. Dia jadi macam banyak masanya. Itu perbezaan daripada you lah. Okay, faham. Kiranya awak ada lagi nak katakan? Tak ada. Okay, kiranya awak kata berbezalah daripada universiti dengan STPM sebab ialah dari perbezaan dari segi masa. Sebab kalau STPM walaupun dia macam kan satu tahun setengah je dia punya pembelajaran daripada sebab STPM tu pun dia ada SEM 1, SEM 2, SEM 3 kan. So ada dalam setiap SEM tu pun benda boleh repeat. Macam SEM 1 dengan SEM 2 pun benda boleh repeat kan. Macam saya buat pendedahan diri sedikit lah. Macam saya pun dulu bekas pelajar lah. Bekas pelajar STPM sebab saya pun pernah ambil STPM. Okay. Pada mulanya saya ingat STPM ni, yelah dengar-dengar orang kata STPM ni peperiksaan paling susah. Peperiksaan paling susah dalam Malaysia. Jadi yelah orang kata macam tu kan. Rupanya memang betul lah. Sebab kita yang hadap. Memang nak kata susah tu, susah kalau benda tu kita tak baca. Betul. Kalau tak baca memang tak boleh jawab lah. Sebab STPM ni dia berdasarkan fakta je kan. Ikut buku yang cikgu bagi dan kita follow je apa yang cikgu cakap. So macam kalau saya lebih suka zaman STPM lah. Sebab STPM walaupun kita rushing, nak kejar, nak repeat, nak buat assignment lagi, nak buat pembentangan lagi kan. Kan banyak kan. Kalau macam saya ambil perniagaan kan. Kalau perniagaan tu kena SEM 2 dengan SEM 3 tu kan ada pembentangan kan. Jadi macam walaupun dia rushing sangat tapi dia masih boleh susun. Boleh susun, boleh macam santai lagi apa semua. Tapi bila dah masuk you ni kan, dia cuma perbezaan dia masa je lah. Macam you yang awak cakap tadi kan, daripada SEM daripada minggu pertama, minggu kedua tu lecturer boleh bagi pendedahan untuk subjek yang kita ambil tu kan. Minggu 2, minggu 3 dan minggu yang akhir tu baru kita buat pembentangan. Minggu 6, 7, 8 macam tu lah. Lepas tu nanti minggu ke 14 baru kita exam kan. Macam kalau STPM ni tengah-tengah dia belajar. Dia macam kiranya macam belajar dengan apa tu orang cakap, belajar sekejap, lepas tu kita exam. Lepas tu naik pula semester yang seterusnya nak kena repeat balik benda tu. So macam kita punya ni lah, tapi best lah macam tu. Sebab college saya dekat Penang tu, dia orang satu semester 3 kali exam. Satu semester. Dia macam sekolah menengah biasa lah. Awal masuk, pertengahan, akhir. Ni untuk test budak je lah. Dia takkan masuk untuk pointer tu lah. Yang akhir tu baru masuk lah untuk pointer. Yang ada MPM, Majlis Peperiksaan Malaysia. Betul tak? Jadinya dua ni untuk sekolah tahu kita punya tahap rentak tu je. So 3 kali exam. 3 kali kalau ada 4 subjek berapa dah? Betul. Lepas tu kan dia ada bayaran kan. Bayaran pula satu kertas tu dah 50. Betul. Dia macam rushing tapi macam boleh ikut rentak tu. Tapi dia datang waktu uni ni dia jadi macam slow. Lama-lama dia jadi macam malas. So tak ada ni dah. Faham. So kiranya waktu STPM tu ada join mana-mana
kelab ke? Sebab Ada. ada kan dulu STPM kan? Kokoh. So dulu join apa? Tahniah. Wah, Tahniah. Lepas tu bukan dekat USAS pun kita sedia maklum. Oh. Okey. Cukup. Okey. Saya tak boleh dah sebab pernah accident dah. So dia ada retak kan. So bila hujan dia jadi ngilu. Dia jadi macam rasa sakit. So dia macam tak yalah, kita stop lah. Jangan mencari penyakit. Betul. So awak cakap tadi, awak kata STPM lebih more better lah daripada U, sebab U ni pun banyak masa yang terluang. Kita pun akan jadi rasa malas lah untuk yalah nak buat sesuatu apa semua kan. Saya ada sifat, saya ada rasa macam 3K. Orang panggil 3K kan. Ya, apa tu orang cakap 3K ya, kelas, kafe dan katil. Tu je. Itu yang saya tak, saya 2K. 2K. Apa Kelas tu? katil. Kelas katil. Oh. Kafe tak ada lah. Oh, okey, So, faham. dia macam lama-lama dia jadi malas je tu. Perasaan nak belajar tu dia tak membuat-buat. Macam kenapa malas tu? Macam kalau malas tu kan, yelah setiap orang pun ada malas dia kan. Kalau malas awak ni malas yang macam mana? Tahap, kalau ikut skala tu tahap yang malas macam mana? 1 hingga 10 tu. 6. Sebab apa? Sebab dia nanti ada perasaan, tak tahulah untuk semester ni saya ada perasaan macam nanti lah. Dia perkataan nanti tu yang membuatkan awak rasa macam nak buat ke tak ni? Nak buat ke? Macam tu. Nanti boleh buat juga. Oh, okey. Esok terkejar-kejar. Esok ada present. Saya tak baca apa lagi, apa yang saya tulis tu balik. Kalau dulu semester 1, seminggu sebelum present tu saya dah macam baca dah. Macam cakap seorang nak lancarkan lidah kan. Esok kita nak present ni macam tu. Tapi kali ni saya macam ni sekejap lagi baru nak baca, baru nak belik-belik macam tu. So saya jenis kalau present saya tak suka bawa kertas, saya tak suka pegang phone dekat depan. So apa yang saya tulis, saya bukan nak baca, saya baca macam tu dan saya akan terangkan sendiri apa yang pemahaman saya macam tu. So dia jadi macam sekejap lagi lah boleh buat gitu. Dia, perasaan sekejap lagi tu yang membuatkan saya macam alas lah macam tu. Jadi ni macam awak cakap lah kan, kita ialah perbezaan daripada segi STPM dengan U, lepas tu nak buat dari segi assignment, pembentangan pun rasa macam yalah kalau STPM pun ada assignment, U pun ada, cuma U ni kita boleh ambil masa lah kan. Lepas tu ada awak cakap tadi nak buat assignment pun esokkan tu pun nak bentang tapi tak buat persiapan lagi untuk bentang sebab yalah malas menghantui kita. Tapi itu perkara biasa je benda tu. Dan awak kata lagi yang yalah biasalah kita pun nak kata student lah kan. Kita kan biasalah tu. Malas tu memang orang kata satu benda yang tak boleh dibuang lah benda tu. Tapi benda tu kita boleh benda tu boleh kontrol malas tu sebab yalah kerja kan. Kerja ni pun sebab kita datang universiti untuk belajar kan macam tu. So okay, itu yang apa yang boleh saya rumuskan lah dan saya simpulkan. Okay, saya nak tanya lagi kan, dari segi pengalaman sepanjang awak sepanjang awak belajar ni kan, apa pengalaman manis yang awak pernah lalui daripada zaman sekolah ke sampai ke universiti ni? Yang ada dalam hidup awak cerita. Kawan-kawan lah. Itu pengalaman manis lah. Kenapa tu? Setiap tempat, macam saya pun first time keluar daripada Pulau Kenya. Bagi saya, saya dah keluar daripada kepung zon selesa saya. Macam tu. Mungkin waktu STPM tu saya akan berjumpa juga macam kawan-kawan sekolah menengah. So saya macam datang sini memang tak kenal siapa pun. So saya try untuk survive sendiri macam tu. Saya pun tak pernah duduk asrama. So saya tak pernah tahulah kehidupan asrama macam mana. Tapi bukanlah nak cakap tak nanti buat kerja tu, gitu je lah. Kita pun ada common sense semua. Macam tu semua tu adalah. Kayaknya
Dia jadi macam seronok lah kita tahu culture dekat sini macam mana. Sebab Pulau Pinang dengan sini amat-amatlah berbeza. Sebab saya duduk dalam pulau. Awak memang betul kiranya melintasi jambatan tu lah. Kena masuk ke dalam. Kena masuk ke. Ya. So kalau orang tahu pun Pulau Pinang ni walaupun dia kecil, dia moden. Dia sangat moden. Lebih kurang macam KL lah. Dan lebih kurang KL dah. Jadinya apa je tak ada di situ. Semua benda ada rasanya. Benda ada ya. Jadinya datang-datang Kuala ni macam kampung. So dua kehidupan yang berbeza. Kalau kat sana saya keluar 3 pagi pun masih ada kedai yang buka, masih ada macam-macam yang buka lagi. Kalau di sini adalah 1 ke 2 kedai mamak, kafe sikit. Tak banyak lah tempat. So kat situ saya dah belajar untuk kawal diri saya macam tak keluar malam sangat dah. Kalau keluar pun ada timing lah. Kalau kat sana biasa keluar malam tu macam mana? Saya last kerja pun saya pernah keluar sampai pukul 4 pagi, 5 pagi baru balik rumah. So kehidupan saya amat-amat bebas. Kat sana? So saya nak balik pun saya tak balik pun tak masalah. Tapi kalau ayah saya tahu dia call lah. Dia tanya lah juga anak dia pergi mana. Tapi cuma kat sana dah macam-macam dah ada kan. Jadinya saya jadi macam sini tak ada apa. Misalnya pergi Ipoh tak ada apa. Betul. Pergi JP tak ada apa. Takkan nak balik Pulau Pinang pula sejam setengah pula. Sejam setengah perjalanan dari sini ke sana. Sejam setengah pula. Takkan nak balik hari-hari. Betul. Jadinya kawan dekat sana pun berbeza sangat. Dekat sini mungkin saya dikelilingi kawan yang sama kos yang macam mana. Kita dah tahu spesifik kos kita dah kaunseling kan. So apa yang saya buat dekat sini pun kadang tu dia orang macam ada kena mengenakan dengan teori dengan kadang emosi saya tu macam terbatas. Kalau kat sana mungkin saya boleh jadi seorang yang memang diri saya macam tu. Jadinya kalau kat sana macam mana boleh jadi diri awak? So kalau kat sini macam mana? Kat sana mungkin saya jadi diri saya, maksudnya saya maki je kalau saya nak maki. Saya nak marah, saya marah je. Sebab saya ni seorang yang macam santai, macam tenang kan. Kalau kat sana lah. Kerja saya nak maki aja. Sebab kalau orang lorong salah pun saya maki. Macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Macam api aja. Okey, faham. Alhamdulillah. Keluar simpang macam tu. Jadinya kalau kat sini, mungkin kawan-kawan saya ni baik-baik berlaku. Kat sini lah. Kalau macam termaki, ni apa maki-maki? Dia akan marah balik. Orang marah balik kita. Macam kalau kat sini macam astaghfirullahalazim. Cakap dulu lah. Okey, faham. Tapi kadang tu terlepeh juga. Yalah, betul. Kehidupan dekat sini dengan sana berbeza lah. Dengan kawan-kawan, culture berbeza. Kawan pun lagi pasal kawan, kalau dekat sana mungkin apa yang saya luah, perasaan apa kayaknya macam mungkin saya ada isu dengan family ke, saya luah, mungkin dia orang bagi pandangan sebagai seorang kawan sahaja. Kalau kat sini mungkin dia akan terapkan empathy tu, dia akan terapkanlah nilai-nilai kaunselor tu. So saya jadi macam kadang tu sabar jap, bagi aku masa sekejap. Nak mengkaunselingkan aku tu boleh, tapi bagi aku rasional dulu. Baru aku akan dengar apa yang kau cakap. Selagi tak rasional, selagi tu tak akan dengar. Macam masuk sini terus sini. So awak kata tadi apa yang sebab saya tanya tadi, pengalaman manis awak adalah kawan. Sebab awak pun dari Penang. So bila datang ke sini berbezalah dia punya culture tu. Sebab kalau kawan belah sana dia macam kenalah dengan sebab jiwa awak pun macam orang kata, nak kata santai pun tak adalah santai mana, tapi bila ada satu masalah tu, bila kita bagi tahu kawan tu, kawan support. Tapi kalau dekat sini bila kita bagi tahu tu, kawan akan
Yelah menggunakan dia punya ni lah, sebab kita pun belajar kita punya kaunseling kan. Jadi berbeza sedikit lah dari segi pengalaman manis awak bersama kawan macam tu. Okay, kalau kita pun dah tahu pengalaman manis awak kan. So saya nak tahu pengalaman pahit yang betul-betul yang jadi terpahat lah dekat hati awak yang paling pahit. Apa tu? Pengalaman pahit ni. Yang boleh membuat awak ingat lah sampai ke sekarang ni. Kaitan kawan tak kan? Berkaitan apa-apa pun boleh. Tak kisah. Dekat Penang, berkaitan kehilangan lah. Saya dah kehilangan 3 orang. 4 orang yang tersayang lah. First waktu umur 7 tahun, Tok Wan. Kayaknya Tok Wan lah tu, kayaknya Datuk lah. Okay. Lepas tu saya kehilangan umur saya form 2, saya kehilangan ibu. Ya. 2 tahun lepas tu, saya kehilangan Tok Nenek pula. Mak juga. Semua belah mak. Okay. Lepas tu yang terakhir, sebelum saya datang USAS, saya kehilangan arwah makcik saya yang jaga saya lepas 2 orang insan ni tak ada. Kiranya adik-beradik mak lah juga. Adik kepada mak. Adik kepada mak. Dia yang suruh saya sambung belajar. Dia cakap, sambunglah belajar. At least sampai degree. Itu je punca saya masuk USAS. Itu amanat dia lah untuk awak supaya. Elok saya dah sign nak masuk USAS. Dah beli barang sikit-sikit, dia pun pergi. Macam tu. So dia dah nampak lah bag-bag tu dah siap sikit-sikit. So dia pun pergi. Kiranya baru lagi lah yang 2 tahun lepas. So yang awak cakap tadi, awak pun ini yang saya tanyakan, pengalaman pahit awak di mana awak cakap awak telah kehilangan insan yang tersayang, iaitu 4 orang, iaitu datuk, mak awak, nenek dengan arwah cik tu kiranya mak saudara belah mak lah kan. So dan awak cakap awak sambung dekat sini pun disebabkan oleh amanat dari dia lah kan, supaya sambung. Dan awak cakap mak saudara awak cakap at least kalau boleh nak ada satu sijil lah genggaman degree ni kan, untuk orang cakap senang lah, di mana kita boleh dengan segenggam ijazah tu kita boleh orang kata nak belajar nak bekerja di peringkat yang tinggi pun boleh apa semua tu kan. Okay, so tadi pun saya nak nak buat rumusan dulu yang awak cakap yang awak ni berasal dari Penang lah, apa semua kan. Dan awak cakap awak pun dari STPM, ambil STPM dan sekarang sambung degree USAS lah. So dan awak cakap tadi kita pun ada membicarakan pengalaman manis di mana awak lebih prefer kawan tu di Pulau Pinang lah, berbeza dengan di sini lah. Dan pengalaman pahit pun awak cakap di mana awak kehilangan 4 orang insan yang tersayang lah. Okay, ada lagi apa nak diceritakan? Tak ada dah. Okay, sebelum sesi masa pun masih panjang, tapi tak apalah sebab awak pun tak ada isu nak dibincangkan kan. So saya nak bagi tahulah sebelum saya terlupa. Okey. Awak punya matlamat datang ke sesi ni macam mana? Saya nak berkongsi dan inilah saya nak minta pandangan berkaitan pelajaran. Sebab macam tadi yang saya beritahu, setiap sem saya rasa saya dah 3 sem dekat sini. Jadinya pointer saya semakin lama semakin drop. Semester 1 saya, pointer saya 3.51 lebih lah. Itu cantik dah. Itu cantik lah pointer tu. Bagi saya macam saya, pointer tu dah cantik. Tapi dia drop waktu semester 2, 3.19. Jauh beza. Jauh tu ya. Saya pun dah kena marah dengan kakak saya. Cakap saya banyak main lah apalah. Sedangkan saya tak banyak main pun semester 2. Mungkin sebab subjek tu susah. Teori dengan Arab 2 lagi. Lepas tu saya pun English bukan English yang biasa ni. Saya ambil advance. Advance. Saya macam, saya dah tanya dah dekat HP waktu semester 1 saya nak ambil EP biasa lah, EP 1, 2, 3 cukup lah.
Tapi dia cakap tak boleh, ikut je. So advance bagi saya susah, tapi nak tak nak kena jugalah hadap. So benda tu pun susah. So saya takut untuk semester 3 ni dia makin drop. Sebab waktu semester 2 saya tak ada masuk mana-mana organisasi. Waktu semester 3 ni saya join organisasi Kelab Sukan Mahasiswa. Saya adalah exco media. Jadinya dekat dalam exco pun dalam kepimpinan pun ada isu macam tu. So takut dia mengganggu dan tiba-tiba perasaan malas tu datang waktu semester 3 ni. Sebab waktu semester 1 sih tak ada motor. Jadinya saya duduk je lah kat DPM tu. Saya seorang yang tak suka pegang buku. Tiba-tiba saya punya bosan tu sampai saya buka buku. Saya buat mind mapping. Tapi waktu semester 2 saya hanya buat mind mapping dengan baca sikit-sikit. So saya dah ada start dah ada motor hujung-hujung tu. Lepas tu semester 3 ni lagi nampak macam teruk lah. Tak nampak jalan apa lagi. Faham. So saya macam saya just nak berkongsi dan saya nak minta pandangan je lah. Mungkin kaunselor pelatih boleh bantu saya ke sebab saya tak nampak jalan lagi. Seperti awak cakap tadi, matlamat awak datang ke sesi adalah untuk mendapat pandangan daripada kaunselor lah tentang di mana awak cakap semester 1, semester 2, semester 3 kiranya waktu perjalanan tu semester 1 okey. Bila dah naik semester 2, 3 ni dia rasa macam awak rasa macam drop lah. So kiranya nak minta pandangan kita untuk macam mana pengurusan masa untuk kita urus. Macam awak kata apa tadi awak ada join semester 1 tak ada apa lagi kan. Bila dah naik semester 2 ni awak ada join tak join organisasi lagi kan? Saya just join program yang program kecil-kecil diadakan macam program USAS lah kan. Lepas tu bila naik SEM 3 awak cakap awak dah join, dah mengikuti kelab sukan lah. Kiranya awak pun dah ada jawatan dalam sesuatu kelab tu. Saya nak tanya macam mana awak boleh nak manage masa ni? Awak ada buat jadual ke? Sebab awak cakap sebelum ni awak ada buat mind map semua tu kan, rajin kiranya rajin lah untuk belajar tu. Tapi bila dah naik SEM 3 ni dia rasa macam malas nak buat untuk belajar tu. Macam mana awak dari segi jadual tu awak buat ke tak? Saya tak buat pun. Saya tak pernah buat jadual pun untuk kehidupan saya ni tak ada jadual. Memang tak ikut jadual yang kalau saya buat pun saya tak ikut sebab susah. Bukan susah apa, dia macam saya ni jenis suka ikut kawan juga kadang tu. Macam kawan ajak keluar, jom. Dia situ. Sekiranya macam tak boleh nak katakan tak nak lah. People pleaser jugalah. Okay. Dia ada sifat people pleaser tu sikit dalam diri. So saya tak berani katakan tidak tu. Walaupun saya tak nak pun kadang tu. Yelah betul. Dia just tanya je kadang tu, nak lepak, nak pergi minum kopi tak? Kita boleh je jawab, oh tak nak, malas. Macam tu. Tapi nak menjaga. Saya akan cakap macam ni, ikut lah, naik pergi tak? Tapi kata, aku tanya hang ni. Jom. Dia jadi macam tu. Sebab soalan dia macam merangkap. Dia macam, kau nak pergi lah sebenarnya. Cakap je lah nak pergi lah macam tu. Dia nak kita yang cakap, nak tu. So dia jadi macam, start situ saya buat je kerja kalau kat kafe tu semua. Bawa je kerja. Tapi mungkin environment tu tak sama lah macam kalau kita duduk dalam bilik buat tu kan. Betul, dia macam ada suara-suara kacau apa semua tu kan. Tu je lah. So saya jadi takut saya punya point tu makin drop untuk semester 3 ni. Sebab yang saya selalu ikut ni pun, yang kawan saya selalu ikut ni pun, dia banyak je bantu saya dalam kaunseling. Tapi mungkin kita orang punya cara belajar tu tak sama. Sebab saya bukan manusia yang boleh belajar last minute juga. Kadang tu boleh, kadang tu tak boleh. Betul-betul dia ada orang cakap tu dia macam ada masa. Ada masa kita boleh ikut, ada masa kita tak boleh ikut. So, macam tu lah. Minta pandangan tu lah.
Kalau nak buat jadual memang saya rasa tak boleh. Sebab kadang meeting under club ni pun macam tiba juga. Dia macam Secara tiba-tiba. dia macam hari ni bagi kita esok semua free tak? Kalau majoriti cakap free, esok tiba-tiba ada meeting. Dia bukan macam kelab-kelab lain. Kalau macam kelab-kelab lain, dia bagi tahu awal seminggu macam kan. Kita get ready lah apa yang kena perlu siapkan kan. Boleh hari-hari dia nak buat meeting tu. Sebab kita kalau macam masa yang terdekat ni, kita ada meet and greet under club. Jadinya macam hari ni betul-betul pukul 8:30 ni dia orang ajak pergi main badminton. Tapi saya tak nak pergi. Malas. Lepas tu yang tu esok meeting. Lusa pun meeting. Untuk apa dia buat meeting sampai 2 kali? Sedangkan dia boleh buat meeting sekali je dalam seminggu. Sebab baru-baru ni hari Sabtu kot. Sabtu lepas ni kita orang baru buat jamuan raya sekali meeting. Meeting dah. Meeting nak. So, ni nak meeting lagi. Meeting lagi. Meeting kau ni. Sayang betul kau dengan MTS kau ni. Macam tu lah. Jadi macam, bila lah aku nak ada masa buka buku. Saya tak ada masa pun buka buku. Macam tu. Semestinya. Just buka untuk buat assignment. Saya siapkan assignment dah habis. Tak kat tu lah. Kira kalau macam ada midterm secara tiba-tiba lah. Contoh lecturer. Tak ada. Tak ada lah. Tak pernah ada. Tak pernah ada lagi lah. Majoriti akan bagi tahu dulu. Kalau ada pun dalam LMS kan. LMS, ya betul. Kadang kita tak pernah kat rumah je. Kalau kat rumah, ChatGPT kan kadang tu ada. Ini pun sekarang tak mahu dari ChatGPT je lah. Kita boleh gunakan. Tapi buka je lah buku. Yalah, Tapi betul. buka hanya sekadar untuk cari jawapan. Bukan untuk kita betul-betul nak belajar, nak baca. Sebab saya bukan, walaupun saya pernah ambil sejarah dekat waktu SPM, saya tak suka membaca. Saya lebih suka mendengar. Saya punya cara pembelajaran, saya suka mendengar daripada membaca. So mungkin itulah salah satu punca. Saya boleh je baca tapi kena buat mind mapping. Kena buat benda-benda yang mudah nak ingat. Kalau nak baca macam sejarah setengah panjang tu. Betul, sebab dia biasa kalau macam kita mudah apa buat mind map lah. Mind map ni untuk memudahkan kita. Lagi-lagi, lebih-lebih lagi kalau yang berwarna. Macam awak suka ke nota yang berwarna? Suka nota berwarna lah. Saya akan buat cantik, colour sikit. Walaupun tak berseni tapi tak apa. Janji ada colour. Betul, kita faham lah apa yang kita buat tu kan. Betul. Saya punya cara macam tu lah. Tapi buat masa untuk semester 3 ni, langsung tak ada masa untuk buat benda tu. Dia ada je masa tapi kadang masa tu macam malas lah. Tuhan macam tu je. Dia macam tidur lah gitu. Kadang tu badan dah penat kan. Yelah, betul. Dulu. Penat apa semua kan dah hadap dengan meeting lagi, assignment lagi kita punya. Dia orang dah lah selalu kari macam tu. Janji pukul contoh pukul 8:30, 9 baru sampai. Nak menunggu pula kedatangan dia orang tu kan. Tak, dia orang bukan sejenis yang meeting dengan serius terus. Ada gelak-gelak dulu macam tu. Saya tak berapa berkenan lah bab-bab tu sebab kita nak balik awal lah. Ni drag sampai pukul 12 baru balik. Apa meeting daripada 9 sampai 12. Kadang tu dia orang gelak-gelak dulu. So macam kalau 3 hari direct kau buat 9, 12 penat juga badan aku ni. Betul, kita pun manusia je. Manusia pun perlukan rehat. Esok kita ada kelas lagi pukul 8 pagi. Sebab Sam ni banyak kelas pagi. Jadinya malam tu boleh rehat lah. Tapi malam tak boleh rehat pula. Ada meeting lah. Betul. Nak buat PowerPoint lah, nak buat itu, nak buat ini, banner lah, apalah. Jadinya macam, penat jugalah. Sebab Sam ni pun ada program yang kita orang, under kelas kita orang buat. Jadinya untuk Sam ni pun kelas pun ada buat program juga. Kejaya. Ada perkembangan. So, kita buat kat sekolah menengah dekat area ni ada Muda Musa. Jadinya, saya pun sebagai protokol. So, pun agak penat lah. Rasalah apa tu lah. Betul-betul. Macam nak buat itu, nak buat ini semua. Macam, ya Allah Tuhan kau bila tak nak habis yang ni. Semester ni macam berat lah. Betul nak cari klien lagi, nak buat sesi individu satu. Betul. Tak tersusun saya rasa jadual saya tu.
Sebab selalunya saya boleh macam semester 1 dengan semester 2 saya boleh susun lagi dalam kepala otak tu. Okay, lepas buat ni, buat tu, buat ni, buat ni. Ni dah buat dah. Lepas tu, contoh, SEM ni ada rasuah dengan perkembangan kerja saya punya assignment lah paling dekat dengan saya punya presentation. Jadinya untuk bahagian saya dah settle, tapi tiba-tiba saya buka tengok orang lain buat macam kita dah kacau macam marbah. Dia okey, buat macam nak tak nak je dia buat assignment tu. Kita ni bukan jenis yang suka buat halal balai. Jadinya kita lah yang adjust tu. Kita lah edit balik. Kita lah cantikkan balik orang punya slide. So dia jadi macam aku lagi. Ada macam tu. Jadinya kadang dah apa betul sekali dia ubah pula. Lepas tu bila yang nak siap tak tahu. Macam tu lah. Saya pun kalau macam saya pun pernah lah hadap macam tu. So macam benda tu bukanlah dikata perkara biasa, tapi yelah kita adat, apa orang cakap, adat dalam membuat presentation macam tu lah. Ada orang yang macam ni, ada yang macam tu. So apa yang awak cakap tadi, sebab tadi pun saya ada tanya tentang jadual, kiranya awak pun tak boleh nak ikut langsung. Jadual tu kiranya awak macam lebih kepada orang kata rumus kepada apa, kiranya macam awak susun, cuma ikut yang mana boleh buat dululah kan. So macam yang apa awak pun cakap tadi, macam kalau presentation pun kalau dari segi slide awak tak boleh tengok kalau slide tu terlalu apa orang cakap, terlalu tak lengkap lah. Kiranya nak yang terbaik lah untuk slide. Yelah sebab kita pun pemakahan dari segi permakahan pun bukanlah, sebab dia bagi sama rata. Kalau orang tu tak buat kerja, dia pun dapat markah, sedangkan kita yang dah buat yang terbaik apa semua tu kan. So ada apa lagi tak awak nak kongsi untuk ni lah? Itu sajalah. Okay, so apa yang saya dapat simpulkan, kiranya awak nak apa, kiranya matlamat sesi awak tadi, awak cakap yang kita awak datang untuk nak meluah lah kan, nak minta pendapat kaunselor tentang macam mana nak urus masa, nak urus tentang yalah yang paling utama masa lah kan, nak urus macam mana nak arrange apa tu lah kan. Okay, dan awak pun kata dah tak ada apa nak isu lagi nak dibincangkan. So saya nak ulang, nak recap balik yang awak awak merupakan pelajar USAS lah semester 3, dan awak awak juga berasal daripada Penang, mempunyai 4 orang adik-beradik dan awak nombor 2. Dan awak cakap awak pernah ambil STP sebelum sambung USAS, dan awak pun cakap awak pernah bekerja sebelum masuk ni kan, sebelum nak belajar awak bekerja dua pekerjaan lah yang awak bekerja sebelum sambung belajar. Dan kita pun ada menceritakan tentang pengalaman pahit dan pengalaman manis awak lah. Dan kita pun ada menetapkan matlamat yang awak kata awak nak datang sesi untuk mendapat pandangan daripada kaunselor tentang bagaimana nak uruskan masa. Okey, jadi itu saja yang dapat saya simpulkan. So saya tangguhkan sesi 1 ni ke sesi yang akan datang lah. So saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.